Selamat kembali semua. Hari ini kita nak tengok satu laporan, berita yang agak menyentuh hati jugalah. Sumber kita Sina Bestari, bertarikh 13 Mei 2025. Okey. Pasal seorang pelajar universiti, Yunisa, yang meninggal dunia. Lemas. Ya Allah. Kes lemas lagi ya? Itulah, macam tak lama lepas kes pelajar sekolah kat Kedah tu kan. Jadi kita nak faham sikitlah apa sebenarnya yang jadi dalam kes ni. Betul tu. Kita cuba keluarkan fakta-fakta utama dari laporan ni bagi anda gambaran yang jelas sikit pasal tragedi ni. Okey. Jadi mangsa ni nama dia Wan Ahmad Irfan Wan Abdullah Tani, umur 24 tahun, Muda lagi. pelajar ijazah sarjana muda undang-undang kat Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa FUHA Yunisa. Pelajar undang-undang. Laporan sahkan dia meninggal Isnin 12 Mei 2025 Okey. dan lokasi kejadian tu kat mana? Masa tu cuti umum hari Wesak. Oh, masa cuti. Patutlah pergi berjalan. Ada seorang kawan mangsa ni cerita balik. Nama dia Muhammad Hadi Izzuddin Ikmal Hisam, umur 23. Okey, saksi kejadian lah ni. Dia cerita masa tu arwah Wan Ahmad Irfan dengan 6 lagi kawan tengah mandi kat tengah air terjun tu. Tengah-tengah ya? Bahaya juga tu. Lepas tu tiba-tiba nampak macam ada yang terkapai-kapai macam nak lemas. Alamak. Jadi, apa jadi lepas tu? Si Muhammad Hadi ni buat apa? Dia ni, si Muhammad Hadi ni terus terjun nak selamatkan kawan-kawan dia. Berani betul dia. Dia berjaya tolak 4 orang ke tepi, ke darat. Seorang lagi tu orang awam yang ada kat situ tolong selamatkan. Nasib baik ada orang awam juga. Tapi, kiranya dia selamatkan 5 orang lah. 5 orang berjaya diselamatkan masa tu. Tapi kan, Tapi apa? dalam kelang kabut tu semua, si Muhammad Hadi ni tak perasan pun yang arwah Wan Ahmad Irfan dah tak ada. Dah hilang. Ya Allah. Maksudnya masa dia selamatkan yang lain tu, arwah dah. Kemungkinan besar macam tu lah. Tak ada siapa perasan dia hilang masa tu. Jadi bila baru diorang sedar? Macam mana pihak berkuasa tahu? Pihak bomba, Balai Bomba Penyelamat Setiu, diorang dapat panggilan kecemasan pukul 3.42 petang. Okey, petang tu jugalah. Komander operasi kata, pasukan penyelamat terus buat operasi mencari. Siap buat selaman lagi kat kawasan tu. Kena menyelam lah kan sebab dah hilang dalam air. Betul. Usaha mencari tu, sedihnya. Jumpa? Jumpa. Mayat arwah Wan Ahmad Irfan jumpa kat dasar sungai. Dalam juga, lebih kurang 4.5 meter. Allahu Akbar. Dalam tu. Pasukan perubatan sahkan dia meninggal kat situ juga, tempat kejadian. Yang 5 orang lagi tu macam mana? Yang hampir lemas tadi. Diorang dihantar ke Hospital Stew untuk rawatan lanjut. Jenazah arwah pula diserah pada polis untuk bedah siasat. Memang tragis betul. Tajuk berita tu pun, pemergian Wan Ahmad Irfan ditangisi sahabat-sahabat seperjuangan. Terasa betul sedihnya tu. Sangat. Lagi-lagi bila kita teringat kes kat Kedah yang baru jadi tu kan. Pelajar juga, golongan muda. Betul, 2 kejadian dalam masa dekat memang timbulkan persoalan pasal keselamatan aktiviti air ni, walaupun tengah seronok beriadah. Jadi, kalau kita nak simpulkan dari sumber Sina Bestari ni kan, ia pasal kehilangan seorang pelajar Yunisa. Ya, dalam satu kejadian lemas. Masa dia tengah berkelah, mandi-manda dengan kawan-kawan kat air terjun. Masa cuti pula tu. Ada usaha selamatkan yang lain dan berjaya. Tapi malangnya, seorang tak dapat diselamatkan. Peristiwa macam ni, yang jadi masa orang tengah bergembira, selalu buat kita terfikir kan? Terfikir apa tu? Mungkin satu persoalan untuk anda fikirkan jugalah. Macam mana aktiviti riadah macam ni, kat tempat berisiko macam air terjun, boleh jadi lebih selamat? Betul juga tu. Terutamanya bila pergi ramai-ramai macam ni. Apa agaknya langkah persediaan atau mungkin penilaian risiko yang kita terlepas pandang bila tengah seronok sangat bercuti tu? Itu satu perkara yang baik untuk kita renungkan bersama.